hari ini kami Pergerakan Wanita UMNO Negeri Pulau Pinang ingin membuat laporan kepada SPRM. Kami ingin SPRM membuat siasatan memandangkan kami mendapati bahawa statement yang Muhammad Bagan, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, mengatakan bahawa beliau tidak tahu harga pasaran sewaktu beliau membeli banglo tersebut. Tapi apabila kita buat semakan, kita dapati bahawa sewaktu dia ingin transfer property itu daripada penjual kepada pembeli, beliau dikendaki membayar duty stamp. Jadi apabila untuk membayar duty stamp, mestilah taksiran dibuat oleh kerajaan pada kadar harga pasaran semasa. Jadi duty stamp telah dibayar dan kita mempunyai bukti bahawa ianya telah dibayar pada kadar harga semasa. Jadi adalah tidak betul kalau dia kata dia tak tahu kadar harga semasa sewaktu dia membeli banglo tu, tetapi duty stamp dibayar. Kecuali kalau duty stamp tu dia tak bayar, maknanya orang lain tolong bayarkan. Jadi ia menunjukkan bahawa betul lah dia tak tahu harga pasaran semasa. Jadi hari ini kita minta SPRM untuk menyiasat siapakah yang membayar duty stamp sewaktu nak transfer property itu daripada penjual kepada pembeli yang baru. Jadi itulah tujuan kami pada hari ini. Terima kasih. Ada lagi? Ada dokumen apa yang akan dilakukan bukti. Ya, kita ada dokumen yang akan kita tunjukkan sewaktu kita buat laporan. Okey. Kita juga mempunyai kadar harga nilaian semasa yang dibuat oleh lembaga hasil sewaktu banglo itu ditransfer, dan kita juga mempunyai bukti bahawa dia telah membayar pada duty stamp pada kadar harga tersebut lah. Seorang accountant. Saya rasa sangat tak masuk akal, dan sebagai seorang yang background accountant, sebagai seorang yang terlibat dalam bidang perniagaan dan juga seorang ketua menteri, it is impossible if he says that he doesn't know the value. When you buy something, of course you must know the current value. Would you buy something yang harga dia in the market value yang you beli pada kadar merugikan? Saya rasa kita takkan beli, kan? Jadi saya rasa bagi saya dia memang tahu kadar harga pasaran itu, dan ini hanyalah helah sebagaimana kita pun tahulah dia, kita pun kenal sifat dia tu.